macam mana kalau bini Ana disambut oleh lelaki, disambut bawah itu dilihat oleh lelaki-lelaki yang bukan suaminya, yang bertanggungjawab di hadapan Allah. Kamu dayus, suami yang dayus. Tiada kewajipan untuk menghantar isteri untuk mendapatkan rawatan daripada hospital swasta. Tiada kewajipan untuk menambung ke arah itu. Sesiapa yang melakukannya, nak tabung duit, silakan. Apatah lagi jika awak cerewet dan mahu sentiasa bersama dengan isteri sepanjang waktu. Tapi kita jangan wajibkan kepada semua orang benda yang tak diwajibkan oleh agama. Jangan sembanglah bak simpan duit 9 bulan. Tak semua orang boleh simpan duit 4,000, 5,000 sehingga hari kelahiran. Ada yang simpan duit, dah simpan 4,000, 5,000 sampai hari kelahiran, duit tu habis. Guna untuk benda lain. Kalau awak wajibkan benda ni, awak dah wajibkan sesuatu yang memberatkan ramai umat Islam. Boleh simpan pun, dia akan simpan untuk kegunaan-kegunaan lain yang pastinya lebih utama daripada bayar ke hospital swasta untuk doktor perempuan. Kalau dia boleh simpan pun lah, kalau kita kata dia ada kemampuan, dia boleh jaminkah isteri dia akan lahir dalam keadaan normal? Tidak. Kalau Caesar 9 hingga 10,000 minimum, tu minimum. Maksimum berapa? Who knows? Kita tak tahu maksimum. Jadi kalau nak simpan, jangan simpan 4,000, tu nasihat saya. Simpan minimum 10,000. Tapi awak kena tahu juga, hospital swasta ni dia banyak hidden cost. Awak kena siap juga duit-duit hidden cost tu, bersiap sedia. Apabila ada risiko, isteri anda akan dibawa ke hospital kerajaan. Awak boleh cerewet lagi tak waktu tu? Tak boleh. Sebab tu saya kata, kita ni doktor pakar pun tak ramai lagi. Bagaimana pula kita nak memisahkan dengan isu jantina? Cukup pelik, cukup merepek.